Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Nur Kasih Isyirah, selaku kru TV PSS. Pada pagi ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Pedas telah mengadakan majlis penutup bagi program Pasca Yosa. Mari kita saksikan. Sekarang, saya bersama dengan Mazatul Suara selaku wakil murid perempuan SMK Pedas. Apa khabar saudari? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Okey, baiklah. Hari ini saya ada satu soalan untuk kamu. Soalan pertama, apakah aktiviti yang paling menarik bagi anda sepanjang program ini dijalankan? Bagi saya, program yang paling menarik sekali adalah aktiviti bingo yang diadakan oleh Cikgu Ezaratul Laili. Kerana ia mengandungi nilai kerjasama dan mengajar kita untuk bersabar. Alright, terima kasih. Sekarang saya bersama dengan saudara Nidal selaku wakil murid lelaki SMK Pedas. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, hari ini saya ada soalan untuk saudara. Apakah aktiviti yang paling menarik bagi anda sepanjang program ini dijalankan? Pada pendapat saya, aktiviti paling menarik sewaktu program ini dijalankan ialah Liga Bola Sepak Antara Kelas. Ini kerana pelajar SMK Pedas sangat berpotensi dalam permainan bola sepak dan sangat aktif dalam sukan tersebut. Terima kasih. Itu saja daripada kami. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Alia selaku wakil guru SMK Pedas. Apa khabar, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alright, Cikgu. Hari ini saya ada satu soalan. Apakah pesanan cikgu kepada murid-murid SMK Pedas sebelum bercuti? Okey, pesanan saya untuk semua warga SMK Pedas, bukan sahaja murid tapi cikgu juga. Semoga semua berada dalam keadaan sihat sentiasa. Berhati-hati jika balik ke kampung. Amin. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Sekian saja daripada kami. Sekian saja daripada saya, Nur Kasih Isyirah selaku kru TV PSS melaporkan.